hari dah datang. Semalam datang, hari ni nak support Omah Hana pula. Tu yang bawa anak datang. Apa kata kita tanya pendapat pengunjung yang datang ke Carnival KPDN Zon Selatan Johor. Jom. Kalau macam saya kan baru lepasan belajar, siapa yang tak mohon kerja, diorang boleh datang event ni, diorang boleh tahu diorang punya description kerja, fokus apa yang diorang minat kepada orang luar sana yang tengah cari kerja, yang student-student yang fresh graduate tak tahu nak buat apa kat rumah tu kan. Datanglah bantu kita. Adik tahu kan menu ramah tu? Apa? Tak tahulah kak. So menu ramah ni adalah jualan dengan harga RM5 dan ke bawah. Berbaloi tak rasanya? Of course, berbaloi sebab untuk student macam saya. Adakah inisiatif menu ramah ni perlu diteruskan? Ya, of course lah. Untuk beli makanan yang RM5 ke bawah ni dikira berpatutan and baguskan oleh kerajaan. Apa pendapat akak lah tentang jualan ramah ni? Macam mana dengan harga-harganya? Jualan ramah ni adalah satu usaha daripada kerajaan untuk membantu cara hidup masyarakat kita lah. Dan harap dapatlah diteruskan di masa-masa akan datang. Akak rasa jualan macam ni membantu tak dalam meringankan kos hari hidup orang ramai? Ya, pada saya memang membantu sangatlah. Menggalakkanlah agar masyarakat yang sekitar mengambil peluang ini untuk meringankan cara hidup di rumah kita. Apa pendapat akak tentang barangan tempatan yang dijual di sini? Okey, pendapat saya semua setakat ni memang bagus. Kalau rate saya boleh bagi 10/10 lah. Sebab saya rasa pendekatan barang buatan Malaysia kali ni memang dekat dengan hati lah dan sesuai dengan semua peringkat umur yang datang. Rasa berbaloi tak beli barang-barang lokal dari segi kualiti dan harga? Okey, saya rasa sangat berbaloi. Saya punya pesanan adalah kita sebagai rakyat Malaysia patut menyokonglah barangan buatan Malaysia supaya sekaligus membantu ekonomi kita dan support. Banyak tak maklumat yang dapat dari Red Ruai terutamanya berkaitan KPDN dan hak pengguna ni? Carnival ni saya rasa bila saya berjalan memang banyak info-info berkaitan KPDN yang kita boleh dapat tahu. Sebabnya bila berkaitan dengan KPDN ni kita selalu kaitkan dengan hak pengguna. So kadang-kadang kita sebagai pengguna ni kita tak tahu hak kita apa. Kita kena tipu, kita tak tahu apa action yang kita perlu buat. So bila kat sini ada pendedahan-pendedahan yang diberikan direct daripada orang KPDN sendiri kepada pengguna. Datanglah ramai-ramai bawa family, bawa keluarga. So kita dapat awareness yang warga KPDN cuba sampaikan dekat kita. Jelajah Carnival KPDN 2025 di Zon Selatan. Terima kasih orang-orang Johor. Korang memang sporty. Terusnya, nantikan kami di Jelajah Carnival KPDN Zon Sabah pula. Tunggu. Shelter